selalu pergi kenduri, selalu keluar outdoor, selalu pergi camping. Ni dia. Okay guys, so hari ni aku nak promote dekat korang satu kipas tangan yang tengah viral sekarang ni. Kipas angin yang sangat-sangat kecil, mudah alih dan yang paling penting, sangat-sangat kuat angin dia. Okay, kipas ni juga dia ada button on off and then yang paling penting kalau korang tengok, dia boleh adjust kekuatan angin tu. Sama ada korang nak slow ataupun korang nak kuat lah angin tu. Sekarang ni kan memang musim panas, so kalau korang pergi kenduri tak berpeluh-peluh kan. So boleh guna untuk diri sendiri dan juga boleh kipaskan anak yang kecil. Sebab anak-anak kecil ni kalau panas selalunya memang dia akan menangis kan. So sangat-sangat berguna lah. Angin pun memang sangat-sangat kuat. Untuk kipas yang sekecil ni memang marvelous. Maximum speed kipas ni dia 120. Itu maximum speed dia lah. Jadi dengan harga yang tak sampai RM10 pun untuk satu kipas ni, apa lagi? Grab cepat-cepat. Beli sementara ada stok, tekan beg kuning di bawah. Terima kasih geng.